Okey, selepas anda ada SSM yang pertama, yang kedua anda ada account bank, yang ketiga, apa perlu anda buat? Anda mesti ada semua akaun media sosial. Nama brand anda. Supaya anda boleh melakukan aktiviti promosi, iaitu memperkenalkan produk anda kepada orang ramai. Supaya orang boleh tahu perniagaan anda wujud. Okay, itu benda yang ketiga paling penting. Sebab apa? Untuk sale tu dapat, orang mesti tahu perniagaan anda. Okay, so anda kena buka akaun media sosial perniagaan anda. Okay, contohnya anda jual kek. Contoh, Ani Cake. So, Ani Cake ada di media TikTok, media sosial TikTok, media sosial lain, beberapa media sosial yang famous sekarang, anda mesti ada akaun dekat sana. Okey, itu yang ketiga. Okey.